First kita berniaga dekat depan food court 9 tahun lepas. Alhamdulillah lah kan, ada permintaan yang tinggi. Kita boleh stay sampai sekarang lah. Kami berniaga hampir dekat 20 tahun. Okey, dengan jabatan pertanian tu hampir dekat 16 tahun. Maknanya memang dah lama lah. So daripada situ the guide kita orang one step sampai sekarang. Memang dah lama. Di bawah Jabatan Pertanian kita diberi banyak grant lah, di bawah Pejabat MB. Selain daripada tu kita dapat juga bantuan daripada Yayasan Perak, Pharma, Tekun dan paling banyak Jabatan Pertanian lah. Boleh dikatakan tiap-tiap tahun dia akan bagi grant lah. Selain daripada grant, dia bagi Jabatan Pertanian akan bagi nasihat, pemasaran, mesin. Dia akan bagi mesin dan teknologi. Di Ion Kinta City, kita hanya adalah base untuk jualan je. Kita punya kilang dekat UK Raya depan Halapak. Situ kita ada, alhamdulillah kita memiliki 2 biji kilang yang kita beli secara tunai lah, dengan hasil meniaga dekat sini. First kita buat Bahulu pasal dia adalah terisi daripada nenek dan opah kita. Lepas tu daripada mak. Dulu waktu duduk Felda, mak buat Bahulu adalah untuk menambah pendapatan keluarga. Pasal dulu Felda susah. Jadi untuk menambahkan income ayah apa semua, mak buat Bahulu untuk orang Kenuri. Kan, daripada situ dalam banyak-banyak adik-beradik, saya yang jadi mangsa untuk tolong-tolong mak apa semua. Waktu tu kita tak pakai mesin, kita pakai kukur, pakai sabuk atas. Lepas tu saya pun belajar pun tak tinggi kan. Lepas tu alhamdulillah dengan rezeki apa semua, pelan-pelan kita dapat kembangkan nama Bahulu ni. Bahulu Perak diambil sempena pasal saya orang Perak. Saya lahir kat Lenggong. Ada satu nasihat daripada pengurus UTC Perak. Dia kata you brand lah satu produk yang boleh orang Perak ingat pada you. Daripada situ kita komersialkan, mula-mula agak slow juga lah. Tapi pasal dekat Ion Kinta City, kita punya source customer adalah orang Cina. Mula-mula kita ikut formula yang diberikan oleh mak. Tapi dia agak manis sikit, gula lebih. Tapi Chinese dia tak suka manis. Sampai ada satu perempuan tua Cina, dia nasihatkan saya, dia ajar saya, dia guide saya. Sampailah sekarang. Alhamdulillah lah, kita punya untuk sehari penghasilan Bahulu dalam 3,000 ke 5,000 biji. Kalau untuk hari Sabtu, Ahad, weekend dia akan naik 2 kali, 3 kali ganda. Dan kalau untuk air raya kita tak cukup. Alunya demand sampai 1 juta biji. Tapi kita tak mampu buat pasal Bahulu Perak dia punya shelf life dia dalam 10 ke 12 hari saja. Itu satu keistimewaan Bahulu Perak pasal Bahulu dia sentiasa fresh. Okey, kita punya sale pasal di sini kita diletakkan satu KPI lah. Untuk berniaga di Ion Kinta City, sale kena 40,000 ke atas. 2024 kita punya sale dekat 700 lebih. Kita setahun. Dia pasal kita punya ni, dia macam bulan puasa tu boleh cover untuk 2-3 bulan. Untuk akan datang, kita merangka akan menjadikan produk Bahulu sebagai produk orang kata santapan harian. Maknanya kita bercadang akan membuat dalam kuantiti yang besar dan bagi dengan harga yang borong lah. Lagi satu, kita akan nak mewujudkan satu rangkaian untuk perniagaan. Maknanya kadang orang salah bisnes kena modal ni, modal tu, beli mesin, beli transport, sewa kilang. So akan datang dia orang, kalau setakat nak buat Bahulu, dia orang ambil kita, dia orang boleh branding balik je.